Tengok guys, ni. Okay, hai guys, jumpa lagi dalam channel Fly. Kali ni aku berjalan guys, kat kawasan sini guys. Kawasan ni. Aku nak mencuba kawasan ni. Dulu kawasan ni semak guys, sekarang dah clear sini belakang Petronas tu. Ni spot di sini. Kita ikan ni guys. Tu guys. Jangan sampai ke channel Fly, jangan subscribe, kasih subscribe guys buat aku. Set baru guys hari ni. Jom. Ayo, let's go, stay tune. Okay guys, petang ni aku gunakan set tak baru jugalah orang kata, tapi orang kata apa, rod ni aku baru beli guys, Bulzen Black Hole. Bulzen Black Hole. So aku pairkan dengan Shimano SNDC guys. Sebab rod yang Suntec tu aku dah masuk dekat rail Usuk Ledon tu. Aku nak main light kat sana. So rod ni 817, Bulzen Black Hole. Main line macam biasa, C-Night Monster W8 8 sulam. Leader pun leader C-Night apa ni, fluorocarbon line. Guna apa ni, soft rock je guys sekali. Jom, ayo let's go. Matahari terik di sini. Yes. Yes. Alhamdulillah. Satu ekor. Mantap lah. Biar sudah. Biar sudah.
Tengok guys. Mantap. Orang kedua guys. Waduh. Alhamdulillah, meletup lagi. Allah Akbar. Mencakuk guys. Mencakuk orang kedua. Aduh. Letup je ni. Aduh. Rok ni padu. Kita ada seling sini guys. Jauh. Spot tengah tu. Tengah jauh. Ikan ada guys. Itulah. Bapak jauh. Ke tengah tempat yang lapang. Tempat lain semua tak ada apa, penuh dengan rumput. Try. Tutup dia ambil dia guys. Aduh. Ni trip kejap kan ni, trip kejap. Kita balik-balik kerja kan. Cuba-cuba cari arwan. Oh. Sampai pun. Ada guys.
Oh, kena. Mantap. Uish, besar oi. Besar oi. Besar oi. Allahu Akbar, besar oi. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Besar oi. Tu dia. Alhamdulillah, haruan seekor guys, bapak besar. Padu lah. Mantap. Memang terbaik lah. Saiz guys. Tak sia-sia aku repeat apa runner-runner kawasan ni. Mantap. Besar ni, 1 kilo lebih ni. Jom layan lagi, let's go. Padu. Besar weh. Allah Akbar. Dia. So. Puas hati. Hari ni naik sungai. Mantap ah. Gone. Naik gone. Okeylah guys, aku nak dekat terkating aku petang ni. So alhamdulillah dalam masa setengah jam saja aku dapat ikan dalam 2 ekor guys. Tadi kat depan tu. So sini aku try sini tak ada pula ikan je. Tu ada. Jadi alhamdulillah dapat juga 2 ekor petang ni. So keputusannya rod ni padu guys. Rod Bulzen Black Hole ni padu, walaupun dia agak berat sikit lah. Berat tapi untuk main heavy memang agak padu lah betul. Memang boleh tarik ikan lah. Aku tarik pun tempat sama-sama yang tempat rumput tu. Tapi alhamdulillah naik juga ikan guys. So guys, yang baru sampai ke sini, yang baru subscribe guys support aku. Guys, jumpa lagi macam atas. Assalamualaikum. Bye. 19. 1 ekor.